Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Hai anak-anak, saya Pakcik Adi. Mari kita belajar apa itu ciri-ciri zaman air batu akhir. Ciri-ciri zaman air batu akhir boleh dilihat melalui 6 aspek, iaitu fast BM. F untuk fizikal bumi, A untuk aras laut, S untuk suhu, T untuk tumbuhan, B untuk binatang dan M untuk manusia. Ciri-ciri yang pertama adalah F, iaitu fizikal bumi, di mana permukaan air yang beku menyebabkan sebahagian besar bumi diliputi dengan salji. Kedua adalah A untuk aras laut. Paras air laut yang rendah menyebabkan pulau-pulau bersambung dengan tanah besar. Ini membolehkan migrasi manusia dan juga binatang. Ketiga ialah S untuk suhu bumi. Suhu bumi yang terlalu sejuk menyebabkan dunia diliputi dengan salji yang sangat tebal. Yang keempat adalah T, iaitu untuk tumbuhan. Tumbuhan utama bagi zaman ini terdiri daripada rumput dan tumbuhan renek yang menjalar. Yang kelima, B adalah untuk binatang. Binatang seperti gajah mammoth, berbulu, badak, kuda dan singa tinggal di kawasan pamah yang sejuk. Ciri yang terakhir iaitu ciri yang keenam adalah M untuk manusia. Manusia menjalankan aktiviti perburuan dan hidup secara nomad di kawasan tanah pamah. Seterusnya, Pakcik terangkan kesan kecairan air batu terhadap bentuk muka bumi. Yang pertama adalah kenaikan paras laut. Yang kedua pula ialah terbentuk bukit bukau dan tanah tinggi. Yang ketiga adalah pembentukan tasik dan juga pulau. Yang keempat adalah pemisahan haiwan dan tumbuhan di kawasan yang berbeza kerana kawasan tanah rendah telah ditelenggami air. Dengan itu, berakhirlah zaman air batu akhir. Jumpa lagi anak-anak pakcik. Assalamualaikum.